Hello semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini, kami akan mengupas segala maklumat mengenai Proton Purvey, sebuah sedan segmen C yang diperkenalkan oleh Proton pada tahun 2012 sebagai model global pertama mereka. Direka untuk bersaing dengan model antarabangsa seperti Toyota Corolla, Honda Civic, dan Ford Focus, Purvey menampilkan reka bentuk yang lebih moden, keselamatan yang ditambah baik, dan teknologi yang lebih canggih. Kereta ini dibina menggunakan platform Proton P2 dan ditawarkan dalam beberapa varian, termasuk model turbo. Dari segi enjin, Purvey hadir dengan 3 pilihan enjin sepanjang pengeluarannya. Model asas dikuasakan oleh enjin 1.6L campur IAFM campur, menghasilkan 107 tenaga kuda dan 150 Nm torque, dengan pilihan transmisi manual 5 kelajuan atau CVT, 6 kelajuan simulasi. Varian paling menarik ialah 1.6L campur CFE turbo, dengan kuasa 138 tenaga kuda dan 205 Nm torque, mampu memecut 0 hingga 100 km/j dalam sekitar 9.6 saat. Varian ini menggunakan CVT dengan mod 7 kelajuan simulasi, memberikan keseimbangan antara prestasi dan kecekapan bahan api. Kemudian, Proton memperkenalkan enjin 1.6L VVT dengan 120 tenaga kuda, yang lebih cekap dan halus dalam operasi. Dari segi dimensi, Purvey berukuran 4.543 mm panjang, 1.786 mm lebar, dan 1.524 mm tinggi, dengan jarak roda 2.650 mm, memberikan ruang dalaman yang luas dan selesa. Ciri moden yang disertakan termasuk sistem infotainment skrin sentuh dengan Bluetooth dan navigasi GPS, 6 beg udara untuk varian premium, serta teknologi keselamatan seperti Electronic Stability Control (ESC), Traction Control (TC), ABS, dan Hill Hold Assist. Purvey juga menerima penarafan keselamatan 5 bintang ANCAP di Australia, menjadikannya antara model Proton paling selamat. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, Purvey menghadapi cabaran dalam pasaran antarabangsa kerana persaingan sengit dan persepsi jenama Proton. Walaupun dihargai kerana harga yang berpatutan, keselamatan, dan keselesaan, terdapat beberapa laporan mengenai isu transmisi CVT dan ketidaksempurnaan kualiti binaan. Menjelang 2018, Proton menghentikan pengeluaran model ini bagi memberi tumpuan kepada model baharu seperti Proton X70. Walaupun tidak mencapai kejayaan besar, Purvey tetap menjadi pencapaian penting dalam sejarah Proton, menunjukkan usaha mereka untuk bersaing di peringkat global. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loceng untuk lebih banyak kandungan otomotif Malaysia. Berikan pendapat anda di ruangan komen, adakah Purvey satu peluang yang terlepas atau permata yang tidak dihargai?